So hari ni apa aku nak buat? Aku nak makan ketiau goreng. Oh, betul-betul banyak betul bahan dia. Diri aku cakap memang betul-betul sedap, pedas. Oh. Okey sikit. Ya. Oi, tapi tu pedas juga. Aku dah berapa peluh lah ni. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So hari ni apa aku nak buat? Aku nak makan ketiau goreng. Ketiau goreng ni aku tengok macam pedas-pedas ni kan. Colour dia memang pekat betul lah. Selalu tengok kalau ketiau goreng ni ada yang orang buat cair, ada yang orang buat terlalu pekat. Ni biasa-biasa je tapi wish memang sedap lah aku tengok dengan bahan dia banyak. So apa lagi korang tunggu? Aku pun dah tak sabar ni nak makan ni. Betul-betul lapar lah rasa tengok ketiau goreng ni kan. Apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go gang. Bismillah. Ni ketiau goreng betul-betul banyak betul bahan dia. Apa nama? Aku malas nak pakai sudu. Sebab kalau pakai sudu rasa macam aduh kurang nikmat lah. Baik pakai tangan senang. Nampak? Bismillah ni Siri aku cakap memang betul-betul sedap, pedas. Ni paling favorite aku lah toge ni. Toge ni betul-betul lah. Sedap betul. Berlambak toge tu. Memang sedap. Ni tapi tu lah betul-betul pedas, serius. Aku tak tahu cakap apa. Ni ada apa nama? Enoki sikit. Ya. Cendawan enoki. Kalau kau nak aku review cendawan enoki ni, aku akan bagi tahu. Nanti kita mubang kan. Cendawan enoki ni. Ketiau ni kita letak cendawan ni tadi. Ni. Dawan ni. Bismillah. Memang sedap lah. Tapi tu lah pedas sikit tu. Bahan dia memang tak kedekut lah. Dengan pisket ni memang berlambak lah. Yang nampak ni banyak betul pisket ni. Nampak ni pisket saja ni. Nampak? Betul lah. Kita makan ni. Sebelum tu aku nak bagi tahu korang, korang jangan lupa follow aku punya TikTok dengan IG tau. Ada kat bawah tu. Nanti korang search lah sendiri kan. Tolong follow kan.
Serius aku cakap, ini betul-betul enak. Memang enak benda ni. Tapi tu pedas juga. Aku dah berapa peluh lah ni. Ni Ketiau ni memang aku tak boleh cakap apa. Portion dia betul-betul banyak. Serius. Kenyang. Sikit lah geng. Tengok kita makan biscuit ni dulu. Ada biscuit ni kan. Habis again. Ya. Last. Ni. Memang sedap. Okay geng, itu saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Kau jangan lupa follow aku punya TikTok dengan IG aku dekat bawah tu je. Korang share lah sendiri. Lepas tu korang follow tau. Okay, kita jumpa di next video. Cuba korang komen, korang nak aku buat video apa lagi lepas ni. Cuba komen sikit. Okay, jangan lupa subscribe. Subscribe tu yang paling penting sekali. Okay, bye.